Kepada korang yang masih lagi menggunakan insurans konvensional, korang kena tahu yang waris korang tak boleh terima duit pampasan setelah ketiadaan korang suatu hari nanti. Jadi perkara ni telah ditentukan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor. Korang boleh refer attachment yang saya share dekat dalam video ni. Tengok ni. Senang cerita, insurans konvensional ni dia merupakan satu muamalat yang diharamkan oleh agama Islam lah. Sebab dia punya prinsip tu sendiri dah bercanggah dengan Islam. Tapi dekat sini ada dua poin yang saya boleh highlightkan. Yang pertama adalah waris memang tak boleh nak terima langsung duit pampasan. Tetapi waris hanya boleh terima duit pokok ataupun duit premium yang arwah bayar setiap bulan waktu dia masih lagi hidup. Dan itu pun perlu dibahagikan secara faraid. Poin yang kedua, apa yang akan berlaku kepada duit pampasan tersebut? Duit pampasan tersebut akan 100% dilupuskan dan akan diberikan kepada pihak Baitul Mal bagi urusan-urusan untuk menjaga kebajikan fakir dan miskin. Jadi kepada korang yang masih lagi ada insurans konvensional, korang tahu apa yang korang nak buat. Saya, Aminuddin, Takaful Advisor anda.